Bagaimana cara untuk lembutkan hati bakal mertua dan bagaimana cara untuk membuat bakal mertua memahami bahawa rendah-rendah mak kahwin adalah diberkati Allah. Tak mau jadi orang jual anak, dia kata. Ni masalah kahwin. Baik. Masalah sekarang mertua ni letak harga tinggi-tinggi sangat mas kahwin. Yang jadi masalah begini sebab kita sudah silap pilih dan silap bagi jawatan kepada seseorang. Orang yang mabuk, kita suruh tak bawa bah driver yang kita nak balik rombongan. Beri tak? Tak, pasal dia mabuk. Faham tak? Orang buta, kita suruh tak pimpin tangan kita? Tak. Kalau kita suruh, kita gila. Faham tak? Orang yang tidak tahu maknanya kesan kesiang belah, tidak tahu halal haram, tak reti nak semayang, kita lantik tak dia jadi menteri dan sebagainya? Tak, pasal dia akan punahkan negara. Tak? Maka biarlah layak dengan kedudukan. Sebab tu semua kilang dan jawatan dia ada kedudukan yang layak bagi yang memohon. Tidak ada lagi kita dengar nak pengisian maknanya engineer kilang, jurutera kilang. Kekosongan jawatan, jurutera pendapatan lebih kurang RM15,000 sebulan, tidak perlu lulus mana-mana, hanya perlu darjah 1 atau 2 sahaja. Ada gitu? Tak ada. Kalau ada gak ambil, memang hancur kilang tu. Nak gulung tikar dengan mesin-mesin jual habis. Mesti ada orang yang berkelayakan. Maka silapnya kita sini, kita beri autoriti kuasa kepada ibu, emak. Ini salah di sisi Islam. Yang meletakkan harga mas kahwin, menetapkan diterima peminangan atau tidak adalah wali nikah. Ini Islam. Kenapa Melayu kita suruh pergi tanya mak? Kenapa pergi serah ke mak? Mak tidak ada kuasa. Sebab apa? Nabi kata kerana mereka perempuan, agama kurang, akal pun kurang. Batu jadi gini. Berapa makcik ni mas kahwin ni? 15,000. Mahalnya makcik. Mahal apa? Lembu 6,000. Dia bilang, mu nak nikah dengan lembu? Dia basing lagu tu. Jadi kita sudah terbalik. Jangan tanya mak lagi, tanya ayah. Mak kerjanya lain. Mak ni nasihat ayah, janganlah bagi jadi menantu kita. Saya tahu budak ni, saya tengok dah main judi, tikar ekor dan sebagainya. Tu lainlah nasihat. Ni kadang-kadang ayah tu berkenang, mak tak berkenang, tak jadi perkahwinan. Faham? Dan mana kuasa seorang wali? Kan wali itu mesti lelaki. Tanda lelaki, man lahu zakarun. Mereka ada angry bird. Suka ni kata-kata ulama, tapi ulama tak sebut angry bird. Lelaki ialah orang yang mempunyai zakar. Tetapi kalau tidak ada zakar, tak boleh menjadi wali. Bila tidak boleh jadi wali, tidak boleh memutuskan berkahwin dengan anak dia, walaupun raja bersetuju. Raja negeri Selangor sudah setuju untuk peminangan ini, wali tidak setuju, sah nikah. Tak. Faham lagi? Tapi kita wali beri kepada isteri, beri kepada orang perempuan. Kita yang salah. Orang lelaki pula takut bini. Bukan kata orang barang-barang, guru silat tak lawan bini dia. Padahal guru silat ada 18. Nampak? Maknanya dewan silat, bawah dia belaka perguruan silat. Dia besar sekali. Bukan tali pinggang hitam tau, kelabu asak terus tali pinggang. Tapi masih takut dengan bini dia. Ayah ni kenang dah, tengok budak ni baik, duduk pergi sejik surau, molek budak ni. Jangan bang, budak ni pakai motor. Mana ada menantu kita pakai motor? Nak pakai kereta. Batu ramai kena tipu. Kereta sewa. Tak? Pergi sewa Viva. 1 jam RM4. Sewa 2 jam. Nampak? Kejap lagi marilah orang nak tengok mu ni masuk Minang. Mak dia kata, mak dia berangai, mai ke kancil ke Viva, mai ke kancil ke Viva. Dah ping. Mari mai dia mai. Tengok Gostang, wajah. Ada tulis situ 2J. Wajah.
Mak dia kata dalam hati Myvi atau Viva tiba-tiba mari wajah 1.5. Faham tak? Ada spoiler belakang. Nak? Terus bagi ke anak, setuju menjadi menantu. Padahal kereta sewa je 2 jam sewa, wajah RM8, 2 jam RM16. Tu pun wajah bonet belakang, depan Myvi convert. Faham tak? Ini masalah mak. Tanya ayah, kuana ayah setuju tak? Bamak tanya nak masuk nikah dengan kita. Bamak juga tanya, ayah tak apa, ayah setuju dah. Mak mung lah tak setuju. Suami atau ayah yang berhak menentukan setuju atau tidaknya kahwin dan berapa mas kahwin. Dan janganlah mahal-mahal. Nabi kata kalau rendah berkat. Kalau mahal-mahal menyombong-nyombongkan diri dengan bertanding-tanding, akhirnya jadi macam dalam TV, saman di mahkamah, hak ni tuntut nafkah, perceraian dan sebagainya. Masa kahwin hebat sangat, tengok dalam majalah Mangga, majalah Hai, majalah URTB. Allah, siapa mas kahwin RM88,888, 88 sen. Nak? Oh hebatnya. 18 jenis pakaian masa bersanding. Nak? Pakaian yang pertama pakai baju, maknanya baju kurung, apa benda ni, songket. Pakaian terakhir pakaian kaum ibang. Akhirnya bercerai juga di mahkamah syariah. Isteri minta 8.3 juta, suami tak setuju, nak beri hanya 2 juta saja. Nah, itulah akhirnya terjadi. Jadi kita tengok nenek moyang kita itu nikahnya tidak berbangga-bangga dengan mas kahwin kekal sepanjang hayat. Betul tak? Kita berbangga-bangga nak hebat-hebat sangat, nak sampai 15,000 pengantin perempuan, nak ketuk busuk bohong, nak 15,000. Boleh nak buat 15,000, tapi pengantin perempuan hafal 30 juzuk, ingat Sunan Abu Daud, ingat Sahih Muslim, pandai masakan Malaysia, masakan Timur, masakan Jepun, masakan Belanda, masakan apa benda ni, Hawaii, masakan Mongolia, boleh belaka, boleh potong baju Melayu, boleh buat teluk belanga, boleh potong baju kurung, boleh buat baju kok, selipar pun boleh buat. Nak kemudian boleh buat masakan western, boleh buat chicken chop, cok betul, cok rebeng, cok gali kubur, macam-macam jenis cok boleh buat. Rajin pula, hidung mancung macam burung raja udang, lesung pipik bukan 1-3 di tepi pipi, matanya hijau macam gepermata zamrud, tingginya leher jinjang, pinggang ramping, dada bidang, punggung besar, putih selepuk, tumit macam strawberry. Rajin pula, pandai ngaji Quran, berlagu taranung, menesabah 15,000. Nak niga Allah 15,000, mulut bau budu. Faham tak? 15,000. Ini tidak mensabah sama sekali. InsyaAllah janganlah kita berlebih-lebih pada ketika permulaan satu perkara yang sepatutnya berkat. Mulakan dengan sederhana, InsyaAllah datang keberkatan.